baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bin Abdullah. Beliau adalah seorang pemimpin umat Islam yang sangatlah yang baiklah, dijadikan teladan bagi umat Islam masa inilah, sama yang dulu maupun yang dululah. Baginda ni dikenali juga dengan sifatnya yang sangat baiklah. Dalam Quran pun ada sebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. So terdapat dalam diri Rasulullah tu teladan yang baik. So Rasulullah ni sebagai contoh kita dah, bisa kita contohkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan ni orang the best of amongst all the Muslims lah. Itu kalau kami sebagai orang Islam, kami akan memperbaiki diri ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu kira atutah paling the best contoh yang patut kami contohi lah. Dan of course yang mampu menyelamatkan kami masa hari kiamat nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun senang dapat gain pahala dan senangkan hilangkan dosanya juga. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi kita semua, memang adalah baginda merupakan nabi kita, iaitu khatamul anbiya dan juga penutup bagi segala nabi. Tetapi Rasulullah ini juga merupakan salah satu daripada yang akan memberikan syafaat kita pada hari yaumul qiyamah nanti, di mana tidak ada nabi lain yang akan berikan kita syafaat melainkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga baginda adalah salah seorang ulul azmi, di mana banyak penderitaan yang dihadapinya dan juga perjuangan yang telah dilakukannya sepanjang dakwahnya ini telah disampaikan sampailah sekarang ini. Ya. Pada pendapat saya sendirilah, Rasulullah ni sebagai seorang role model tadi, dia kira pedoman hidup manusia ke jalan yang benar. Bagi saya sendirilah, sembahyang sunat lah, especially sembahyang sunat taubat dan juga sembahyang sunat duha lah. Sembahyang sunat lah, terutamanya macam qobliyah ba'diyah tu, semua tu lah lebih kurang. Bagi saya sendiri, sunnah yang paling senang dan juga segampang-gampangnya yang kita semua, bukan saja saya tetapi semua orang pun boleh buat juga, iaitu contohnya solat sunnah rawatib, di mana solat sunnah rawatib yang kita boleh lakukan banyak fadilatnya dah. Dan juga paling senang lagi yang kita boleh lakukan adalah selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan juga selebihnya lagi boleh lagi kita lakukan, contohnya kita ni berzikir, kita ni melakukan sedekah dan juga sebagainya. Tapi yang paling penting adalah solat sunat rawatib, itu paling senang yang dilakukan. Tapi sembahyang malam, sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sebelum subuh. Kerana apa? Ia bukannya saja macam besar pahalanya, tapi ia melatih dirilah untuk menjadi lebih disiplin. Bukan saja sembahyang malam atau kamu dapat, kamu also dapat awal waktu sembahyang subuh. So win-win situation. Yang wajib kamu dapat, dan yang sunat, salah satu sunat yang terbesar pun kamu dapat juga. So ini payah kalau orang kan start mula sembahyang malam ni, dia semestinya terus bangun-bangun pukul 2 jam lebih, sembahyang tahajud, perlahan-lahan 15 minit sebelum azan pun boleh try. InsyaAllah ataupun aku dan intekku cubalah sama-sama. Itulah. Senyum arah orang. Senyum kan salah satu sunnah Rasulullah, itu yang paling saya amalkan. Dan paling saya rekomen untuk orang ikut sunnah itu. InsyaAllah. So kalau sunnah-sunnah ni bisa tadi, contohnya sunnah sembahyang ba'diyah qabliyah itulah, atau ni amalkan. Pasal memang atau kan bukannya macam sembahyang yang wajib, tapi kalau tanya amalkan, insya-Allah pahalanya akan dapat membawa tani ke akhirat. Alhamdulillah, insya-Allah lah. Pesan yang terakhir, jadikan Rasulullah itu contoh ataupun panduan untuk hidup kita semua, insya-Allah. Untuk sentiasa mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Rasulullah Maulid ini bukan sekadar macam cuti saja tu. Maulid ini sebenarnya harian untuk kami ingatkan semua perbuatan Rasulullah, semua kisahnya, teladan dari kisahnya tu juga. Dan
Untuk juga kami mengingati Rasulullah juga pakai dengan selawat Datuk. Jangan lupalah banyakkan berselawat. Mulakan dulu dengan selawat apa? InsyaAllah Allah mudahkan dan akan mendapatkan syafaat nanti. Amin ya Allah insyaAllah. Jangan lupa berselawat. Kadang-kadang ada yang meremehkan selawat ini macam cemata-cemata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa juga banyak. Walaupun yang senang pun kadang-kadang orang dah buat. Aku rasa dia belangkan bersangka, tapi macam aku rasa banyak orang neglect lah. So cadanganku, cubalah bawa tasbih yang di tangan atau insyaAllah akan lebih istiqamah, lebih frequent lah untuk berselawat atau kalau ada tasbih dan alat-alat yang lain insyaAllah. Pesanan saya sempena Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini supaya semua umat Islam maupun pelajar tahfiz ataupun bukan pelajar supaya akan dapat mengamalkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ke akhir hayat. Itu sajalah. Okay, sempena Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, saya ingin mengingatkan dan juga saya ingin menasihatkan kepada semua ummatul muslimin dan juga muslimat dan juga yang mengaku sendirinya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah lupa kita berselawat kepadanya. Dan kita ni mesti ingat bahawa setiap detik, setiap titik perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam kita ni mesti ingatkan, terutamanya ketika mana baginda menyampaikan dakwah dari Mekah ke Madinah sampai macam-macam dihinanya, macam-macam kena balas daripada kaum kafir Quraisy. Jadinya berbaiklah selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam dan semoga juga sunnah yang kita lakukan akan disampaikan syafaat, akan berikan syafaat kepada kita pada hari kiamat nanti. Ya, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku meninggalkan kamu dua perkara dan selagi mana kamu berpegang teguh kepada dua ini, kamu tidak sesat, iaitu kitab Allah, iaitu Al-Quran, dan juga sunnah bagindanya, iaitu Al-Hadis. Ini wallahu ta'ala a'lam. Hari ini bersemeda 24 hari bulan, hari yang ke-11 ya, Rabiul Awal, dan pada esok hari ataupun karang maghrib kita ni akan menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun 2026 ini dengan penuh keberkahan insya-Allah. Dan marilah sama-sama kita ni meramaikan majlis dan ni di masjid-masjid kampung kita ni semua untuk meluahkan rasa cinta kita ni tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi marilah sama-sama kita ni malam ni insya-Allah maghrib ni berdikir kita ni mengingati apa yang Rasulullah buat memperjuangkan Islam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.